Salam negaraku, salam Nabi. Sekali lagi saya hari ini aktivis sosial 11 hari bulan April 2025. Datuk Dr. Kalaiwanar terjah dengan tim-tim kami di kawasan Ibrahim Jalan Tambi Abdullah di Brickfields. Kita tahu bahawa berkali-kali kita dah bagi tahu, kita dah maklum kepada KPDN, kepada immigration wilayah maupun keseluruhannya, dan juga kepada customs mengenai salah laku yang dilakukan oleh warga asing yang bermaharaja gila dalam negara kita. Kita sebagai aktivis dan rombongan kami mengikut segala akta-akta, segala undang-undang Malaysia. Saya dan kami sebagai warga Malaysia yang junjung kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mengikut segala undang-undang Atika yang ada, di mana termaktub dalam undang-undang. Sebagai anak jati negara ini yang menyanyikan lagu Negaraku Tanah Tumpahnya Darahku, ini adalah dengan ikhlas kami mengambil iktibar bahawa kami turun kawasan itu untuk menerangkan, memaklumkan, untuk menunjukkan bukti yang kukuh bahawa warga asing menjalankan segala perniagaan. Kalau rokok seluruh dia jual, mereka kena ambil tindakan di bawah Akta Custom Section 135/1/D rokok. Tetapi mereka semua jual rokok tanpa bayar cukai. Nombor 2, Akta Immigration 39B, Peraturan Immigration 1963 terang-terang mengatakan bahawa warga asing tidak boleh salah guna dia punya permit. Tetapi kita tengok sana semua pun salah guna permit. Dia pakai permit ladang, tapi dia kerja sana ada yang banyak kosong. Kenapakah immigration di wilayah tak turun, atau mana-mana pihak immigration tak turun di sana? Berkali-kali kita tahu, kita sanjung tinggi kepada pihak immigration, mereka ada jalankan tugas. Tetapi ini terang-terang dalam bandar, ini bukan hutan. Dalam bandar kita tahu mereka bermaharaja gila. Kita tahu, kita mau custom, KPDN, immigration, DBKL kena turun kawasan itu. Maka di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Akta Kawalan 1947 Pindaan 1973 Section 8 Bracket 1 menangkan bahawa segala perniagaan kena adakan papan tanda harga. Kita masuk tengok, bukan saja papan tanda, harga-harga barang. Kalau dia jual Coca-Cola, dia kena senaraikan harga Coca-Cola. Apa pun tak ada, mereka mencabar kita tahu, mencabar martabat negara, mencabar Duli Yang Maha Mulia, mencabar undang-undang kita. Maka kita oleh kerana ahli parlimen, adun dan kaunselor pun duduk tidur saja, maka kita turun sebagai warga Malaysia. Kita turun, kita nak tunjukkan kepada pihak berkuasa masuk memerangi isu-isu itu terjadi sekarang. Tempat yang kita pergi terjadi ialah Tambi Abdullah, Jalan Tambi Abdullah dekat Angseng Brickfields. Kawasan ini dijadikan satu Little Dhaka ataupun kawasan Bangladesh. Ini Kuala Lumpur ke? Dia panggil Little India. Tapi sebelah Little India pula dia katakan satu Little Bangla. Tengok, ini semua kedai Bangla. Ini semua kedai Bangla. Mana mari kawan? Marilah. Mana mari? Mana mari? Bangla. Siapa kedai punya? Mana bos? Tengok cara mereka pun kita boleh tahu macam manakah warga Bangla boleh menjalankan satu kedai makan di Kuala Lumpur. Mana KPDN, mana immigration, dia jual rokok, mana custom. Satu bukti kita masuk lagi. Dia jual rokok lagi. Lagi jual rokok. Membayar tanpa membayar cukai. Tanpa membayar. Ini semua kedai-kedai runcit. Okey. Ini adalah kedai runcit. Kita tengok kedai Bangla. Tokey dia Bangla. Harga barang langsung tidak ada. Mari. 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 Mari kejap. You Bangladesh kan? Macam mana you jaga counter? Mana Malaysia punya orang? Lu Malaysia punya orang? Saya Malaysia punya orang. Mana punya orang? Malaysia, orang Perak. Orang Perak. Nama apa? Nama saya Muhammad Husin. Okey, Said Muhammad Husin.
Okey, macam mana you punya tempat ada banyak? Musa. Muhammad? Musa. Macam mana orang Bangla banyak ada you punya tempat? Semua ada permit. Okey, ini adalah satu contoh. Kita tengok. Kawasan dikatakan Little Dhaka. Kawasan ini dikatakan Little Dhaka. Semua digondol oleh Bangladesh. Dia menjalankan perniagaan Alibaba. Kita tengok kalau peniaga-peniaga semua, dia katakan dia orang Malaysia. Tapi kita tahulah wayang mereka kita tahu. Ha? Di kawasan ini satu jalan lebih kurang 1 kilometer dia jadikan Little Dhaka. Kita turun lagi. Ha. Mana ada? Ini di Sertang. Tengok kawasan ini ya. Kawasan ini semua ada Bangla juga. Lebih kurang 1 kilometer. Dia ambil tempat ni, dia bermaharaja lela, maharaja gila dan memperkosakan undang-undang. Ini pula tengok. Barang-barang di sana itu kita percaya. Barang-barang di sana itu kita percaya. Tengok macam mana dia boleh jual barang-barang. Tidak ada harga. KPDN harus pantau, immigration harus masuk. Dek kawan, you pakai permit apa? Permit apa lu pakai? Ladang. Ladang ni. Tengok dia permit ladang, dia potong ikan. Mana toke kita punya kedai punya toke mana? Kedai punya toke mana? Panggil toke mari. Adakah kita boleh buat niaga macam ini di Bangladesh? Satu soalan. Satu-satunya negara di Asia Tenggara dan juga di Asia. Saya orang India, tapi anak Malaysia. Saya pun tak boleh bermaharaja lela di India. Tapi Bangla datang sini, dia buka kedai, pakai nama Alibaba, KPDN, saya dah terangkan dengan terang-terang apa yang undang-undang tertera. Rokok dijual tanpa bayar cukai. Tetapi mereka bermaharaja lela. Kita bagi tahu kepada immigration, pengarah dia, ketua pengarah, immigration, custom, menteri, semua kena ambil tindakan segera. Dia bermaharaja lela, dia tak peduli Mia. Dia ingat dia mencabar undang-undang. Kita junjung dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Martabat negara ini kena dijaga. Kita turun lagi, kita terjah lagi masuk dalam. Loh, Bangla. Malaysia. Kita takut nanti dia lari, kita masuk dalam dulu. Macam KK dia buka. KK. Ini satu Little Dhaka lah. Semua tadi tidak mempunyai dokumen sah. Tetapi mereka berani memperkosakan undang-undang kita. Mereka mencabar. Tengok ini semua Bangla. Semua Bangla. Flat-flat ni ya, yang ada sini, kebanyakan disewakan oleh orang Malaysia. Flat-flat di sini ya, kebanyakan rumah-rumah ini diduduki oleh warga asing. Semua warga asing. Baik, buat sahabat-sahabat yang baru mengikuti secara langsung yang saya bawakan dari Brickfield pada hari ini, mengikuti Ketua Aktivis Nambikai Kebangsaan Datuk Dr. Kalaimanar yang hari ini ingin membuktikan kepada pihak immigration, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan pelbagai agensi lain termasuk custom untuk menunjukkan. Ini kedai makanan. Kita tengok terbiar macam ini. DPKL langsung tak ambil inisiatif turun. Adakah kita boleh jual makanan macam ni? Adakah mereka ada pernah buat suntikan ke warga asing? DPKL tak peduli. Mana pergi ni Jabatan Kesihatan DPKL? Kita tengok Menteri Wilayah, dia banyak berkokoh hebat ni. Adakah Menteri Wilayah turun kawasan ni? Dato' Bandar turun kawasan ni? Kita mau mereka turun. Kita ada bukti. Tengok itu tengok. Tengok dalam semua. Dia ada kedai makanan. Ini adalah kedai makanan dia orang. Kawan, siapa toke? Toke keluar. Lu macam mana boleh jadi cashier? Orang Malaysia, kita punya undang-undang cakap kena ada cashier Malaysia. Tengok, inilah mereka mencabar undang-undang. Mana perginya KPDN, mana perginya custom, mana perginya DPKL, mana perginya immigration. Kesalahan 39B di bawah Akta Immigration. Tetapi mana tindakan? Mereka bermaharaja gila. Kedai makan DPKL tak mari periksa. Ini semua dia jual, tak ada harga. Mana KPDN? Mana harga? Ini KPDN nak pergi cari orang Malaysia jual motor bisikal, repair motor bisikal punya. Apa tu? Dia nak mencabar. Dia cakap apa lu repair motor mana harga? Ini terang-terang dekat Kuala Lumpur dia jual. Satu benda pun tak ada harga. Dalam kedai runcit semua harga tadi ditamparkan.
Dalam ada kedai gunting. Dalam ada kedai gunting pula. Macam mana? Macam ini Dhaka lah. Ini Dhaka. Ini bukan Malaysia, ini Dhaka.